Okay, Assalamualaikum, welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ini kita nak bincang sedikit lah. Okay, aku turunkan kamera. Okay, aku nak bincang sedikit berkenaan perlawanan Man United menentang Leeds United, yang mana Man United seri 1 gol sama hasil jaringan daripada Matheus Cunha. So, apa yang aku nak bincang hari ini adalah taktikal yang digunakan oleh Ruben Amorim dan apa yang dia cuba lakukan pada perlawanan kali ini selepas mereka seri, tak silap aku, pada perlawanan sebelum ini. Sebelum kita bermula, aku nak jemput korang untuk tekan butang like, share dan subscribe, dan pastikan korang tekan notification bell supaya korang tak terlepas dengan info-info yang terbaru. Alright, let's go. Alright guys, Man United seri 1 sama hasil jaringan daripada Aaronson untuk Leeds United pada minit ke-55 macam tu pada second half. Dan 3 minit setengah lebih kurang macam tu, Matheus Cunha berjaya menyamakan kedudukan untuk meletakkan Man United 1 sama, dan keputusan tu berakhir sampai ke penghujung perlawanan. Dan apa yang berlaku pada perlawanan kali ini adalah Ruben Amorim telah menyenaraikan lebih kurang 8 defensive players untuk menentang Leeds dan hanya 2 offensive players, iaitu Matheus Cunha dan juga Sesko pada permulaan perlawanan kali ini. Yang mana pada first half macam biasalah posisi 3-4-3, yang mana Eden Heaven, Yoro dan juga Lisandro Martinez sebagai back 3, Dalot dan juga Luke Shaw sebagai wing backs. Tegak tengah-tengah dia letakkan Ugarte dan juga Casemiro on the number 10 punya position. Surprisingly dia meletakkan Dorgu dekat bahagian number 10 ataupun attacking right midfield dan meletakkan Cunha dekat left attacking midfield, dan Sesko sebagai the main attacking player. Tapi apa yang terjadi pada perlawanan kali ini ataupun pada first half, tak banyak serangan yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan, ataupun yang boleh aku katakan adalah perlawanan lebih berat kepada pasukan Leeds, yang mana mereka lebih banyak membuat serangan-serangan ke arah pintu gol. Tapi kita masih lagi terselamat. Kita terselamat daripada dibolosi pada separuh masa pertama. Dan ada beberapa situasi yang mana bagi aku Man United sepatutnya buat dengan lebih baik supaya boleh attack dengan lebih clinical. Sebab bagi aku ada a few times juga yang Sesko masih lagi tak dapat menyempurnakan peluang yang dia ada pada first half, dan itu adalah satu keadaan yang sangat-sangat disia-siakan oleh dia dan juga beberapa midfield yang juga ada peluang-peluang untuk menjadikan gol tapi tak dapat disempurnakan dengan baik. Sebab apa aku cakap benda ni adalah sangat-sangat penting? Sebab kita kena faham dalam situasi sekarang ni kita tak ada attacking players. Attacking midfield players tak ada. Attacking midfield minded players tak ada yang available untuk setakat ini. Ramai yang pergi AFCON macam Ahmad Diallo dan juga Mbumo memang tak ada. Bruno pula injured, Kobe Mainoo injured, jadi tak ada, Mason Mount pun injured juga. Jadi tak ada player-player yang boleh membuat satu, orang kata, link up play ataupun create play daripada belakang. Dan ini telah menyebabkan kita punya attacking yang aku tengok tadi pun memang agak mengecewakan juga. Sebab kita tahu Casemiro dengan Ugarte bukanlah playmaker. Dan mereka terpaksa berharap kepada bola dihantar kepada Cunha, dan Cunha cuba buatlah magic-magic yang dia boleh, dribble kiri kanan, dan cuba cari Sesko untuk jadikan gol. Tapi bila dapat dekat Sesko, dia tak dapat buat finishing dengan baik. So tak ada choice untuk pemain-pemain lain. Kau nak berharapkan player-player muda untuk step up dekat dalam Bruno Fernandes punya boot, aku tak rasa benda itu adalah satu benda yang bijak. Dan ini adalah benda yang kita terpaksa berharap beransur pulih dengan lebih baik dalam masa-masa yang terdekat. Okay, so sebelum ini pada last weekend ataupun last game week, dia memainkan si Zirkzee pada separuh masa pertama. Tapi Zirkzee tak dapat bagi impact untuk Man United menang pada perlawanan sebelum ini.
disebabkan itu dia telah meletakkan Zirkzee dekat bangku simpanan supaya apa yang aku nampak, supaya Zirkzee boleh jadi impact player pada second half. Dan itulah benda yang terjadi, yang mana setelah Zirkzee dimasukkan dekat dalam pasukan pada second half, tak lama lepas tu dia assist untuk Cunha dan ada buat link up plays yang lebih baik, dan menyebabkan kita punya attacking tu nampak lah lagi cantik sikit lah berbanding dengan sebelum dia dimasukkan. Okay. Tapi bayangkan kalau Zirkzee diletakkan dalam first half, dimasukkan dalam first half, tapi dia masih lagi memberikan performance macam game sebelum ni. Apa korang rasa? Okay. And then bila dia dikeluarkan sebab dia tak perform, aku rasa korang pun akan lebih kecewa. Okay. Jadi apa yang Ruben Amorim cuba buat adalah mungkin nak protect Zirkzee. Dia struggle pada game sebelum ini dan meletakkan pemain defense untuk menggantikan dia, which mengecewakan kita sebab kita sepatutnya mengejar kemenangan untuk perlawanan sebelum ini, tapi benda itu tidak dilakukan oleh Ruben Amorim untuk perlawanan menentang Leeds, yang mana dia meletakkan Zirkzee dekat bangku simpanan, dan pada minit ke 50, 60 lebih kurang macam tu dia masukkan dia untuk selepas Leeds menjadikan gol. Dan impact yang dia beri adalah lebih baik berbanding dengan dia main first half pada perlawanan sebelum ini. Okay, kita nampak bila dia dimasukkan, banyak attacking plays dilakukan melalui dia. So bagi aku, apa yang aku perasan pada perlawanan kali ini, kita memang berharap kita boleh menang. Kita berharap untuk menang, tapi with the current players yang kita ada, aku tak rasa perlawanan menentang Leeds ni adalah satu kekecewaan. Adalah sedikit kecewa, tapi kita kena back kepada reality lah. Kita tak ada players yang cukup untuk memberikan harapan yang lebih tinggi. Okay. Kalau players tu cukup, kita boleh bagi expectation yang lebih tinggi, dan kalau mereka tak deliver, memang korang boleh maki diorang lah. Tapi masalahnya kita tak ada player yang cukup yang boleh, orang kata, match dengan kita punya expectation. Jadi seri dekat Ellenwood, at least kita tak drop point banyak. At least kita dapat curi 1 point, dan kita berharap kita akan build daripada perlawanan kali ini. Antara pemain-pemain yang bagi aku tak perform untuk perlawanan kali ini adalah Benjamin Sesko, yang banyak gila peluang yang dia sia-siakan. And then gol Aronson yang bagi aku agak pelik juga, sebab kenapa reaction Eden Heaven tu begitu perlahan sampai Aronson dapat potong dia. Okay. Itu adalah satu kekecewaan juga. Mungkin ada kesilapan dekat Lenny Yoro juga yang contribute kepada gol tersebut. Selain daripada itu, Patrick Dogu pun banyak hilang bola dekat side kanan. Cunha pun adalah a few times yang dia mengecewakan juga dia punya performance dia. So ni adalah antara pemain-pemain yang bagi aku perlu step up their game, dan kalau tidak, dia akan merosakkan dia orang punya confidence, dia akan merosakkan Man United punya momentum juga. Dan pada penghujung perlawanan kita nampak banyak situasi kelang kabut lah antara kedua-dua pasukan, dan bila kita attack pada penghujung perlawanan, aku tak nampak kita ada structure untuk attack pada final minutes. Kita just boleh dikatakan kelang kabut, dan everything was like macam kau tengok orang main bola sepak secara tak profesional. Memang agak kelang kabut juga. Kelang kabut, tak ada proper attacking plan ataupun apa nak buat in the final minutes. Nak bagi kat siapa? Siapa ada kat mana? Apa tujuan untuk attack in the final minutes? Kat mana arah nak attack? Okay. So itu adalah benda yang tak dapat dielakkan pada final minutes. So overall perlawanan menentang Leeds ni memang tak boleh nak buat apa. Bagi aku tak boleh nak buat apa, dan tak boleh berharap tinggi sangat, walaupun kita menentang pasukan yang mungkin orang kata baru promoted, tapi actually bila kau berada dalam Premier League, siapa pun kau tak boleh ambil mudah. Even pasukan yang kau menentang tu merupakan pasukan yang baru promoted daripada liga bawah.
untuk Premier League pada season kali ni. Kecewa tak dapat 3 poin, tapi at least 1 point adalah something. Dan tak adalah kita hilang point sepenuhnya. Alright, so itulah bagi aku untuk perlawanan kali ni. Apakah pendapat korang dan siapakah korang rasa patut improve untuk perlawanan kali ni? Korang boleh komen dekat bawah. So that's it for today. Thank you for watching. Aku harap aku akan jumpa korang dalam next video. Bye bye.